Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala rasulillah alaihi wa sahbihi ajma'in amma. Apa khabar sahabatku semua? Syukur Alhamdulillah boleh berjumpa kembali di hadapan anda. Tentu harapan dan doa saya semoga kita semua diberi kesihatan, murah rezeki dan bahagia serta hajat dan cita-cita segera Allah Subhanahu Wa Taala kabul dalam waktu terdekat ini. Amin, amin, amin ya Rabbil Alamin. Berjumpa lagi dengan saya dalam channel Ilmu Rukun dan Asas yang selalu akan berkongsi ilmu dan pengetahuan yang insya-Allah berguna dan diredai Allah Subhanahu Wa Taala untuk anda dan keluarga anda. Sahabat yang beriman yang dirahmati, sekarang saya akan membahaskan mengenai ayat Allah Subhanahu Wa Taala, pelihara Al-Quran dan mudahkan membaca dan beramal. Namun sebelum itu, dengan kerendahan hati saya meminta anda semua terus mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, juga menyalakan tombol locengnya supaya channel ini akan terus berkembang dan memberi banyak manfaat di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini saya akan berkongsi sedikit ilmu yang ringkas pada ayat Al-Hijr surah ke-15 ayat 9, Al-Qamar surah ke-54 ayat 13, 22, 32, 40, Ar-Rahman surah ke-55 ayat 1, 2, 3 dan 4. Allah Subhanahu Wa Taala sudah menulis Al-Quran lengkap dan disimpan di Lauhul Mahfuz. Turun kali pertama lengkap 30 juzuk sekaligus dari Lauhul Mahfuz diturunkan ke Baitul Izzah di langit dunia. Turun kali kedua daripada Baitul Izzah ke Gua Hira kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebanyak 5 ayat Al-Quran pertama yang diturunkan ke bumi di atas Jabal Nur di Gua Hira dan diterima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril. Ayat lain diturunkan berperingkat sebagai wahyu, terjadi secara beransur-ansur selama sekitar 23 tahun. Penurunan kali kedua dipercayai berlaku berpandukan kepada 3 ayat Al-Quran sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan Al-Quran sebagai satu mukjizat besar berlaku pada 24 Ramadan. Ia juga disebut Allah sebagai malam yang diberkati, iaitu Lailatul Mubarakah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam yang berkat. Surah Ad-Dukhan surah ke-44 ayat ketiga, yang membuktikan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala sifat-sifat kesempurnaan. Membaca Al-Quran serta menghayati dan mengamalkannya adalah satu ibadah sunnah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya
kami telah menurunkan Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadar. Surah Al-Qadar, surah ke-97 ayat 1. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dan yang salah. Malam yang berkat yang dinyatakan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Ad-Dukhan itu adalah malam yang penuh dengan kebaikan dan rahmat, yang lebih besar keutamanya dari amalan 1000 bulan, iaitu lebih daripada 83 tahun. Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah memilih tarikh 17 Ramadan turun kalamnya kepada pemimpin umat sejagat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan kemuliaan itu untuk berlaku pada hari yang mulia, iaitu malam Al-Qadar itu sendiri. Penurunan berlaku pada bulan Ramadan dan secara khususnya ia diturunkan pada malam Al-Qadar yang merupakan suatu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala buat mereka yang menghidupkan malam-malam pada bulan Ramadan. Maka peristiwa nuzul Al-Quran memberi makna terlalu besar kepada umat Islam dan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Khasnya, ayat Al-Quran yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW secara berperingkat-peringkat hingga menjadi lengkap sebagaimana kitab Al-Quran yang ada pada kita hari ini. Al-Quran dinukilkan kepada kita secara mutawatir, pasti dan ditulis mazhab yang hari ini lebih dikenali sebagai mazhab Uthmani. Adalah wajar bagi umat Islam mengkaji sejarah Al-Quran dan perkara-perkara berkaitan dengannya. Peristiwa agung dan istimewa dalam sejarah umat Islam malam diturunkan Al-Quran, nuzul Al-Quran yang ketiga-tiga ayat ini menunjukkan penurunan ini berlaku sekaligus dengan tujuan untuk membuktikan ketinggian dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Para malaikat menyaksikan bahawa segala perkara yang tertentu oleh Allah Subhanahu Wa Taala di Lauh Mahfuz ini benar-benar berlaku. Pendapat ini disandarkan kepada ayat 21 dan 22 surah Al-Buruj yang berbunyi, Bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz. Sebenarnya apa yang engkau sampaikan kepada mereka bukanlah syair atau sihir, bahkan ialah Al-Quran yang agung tertinggi kemuliaannya. Al-Buruj surah 85 ayat 21, yang dalam lauh berada di atas langit yang ketujuh, terpelihara dengan sebaik-baiknya dari tipu daya syaitan-syaitan, dari sesuatu perubahan. Al-Buruj surah ke-85 ayat 22. Nota: panjang Lauh Mahfuz itu sama dengan panjang langit dan bumi, sedangkan lebarnya ialah sama dengan jarak di antara timur dan barat. Terbuat dari intan yang putih bersih, demikianlah menurut pendapat yang telah dikemukakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an.
Malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW dalam rupanya yang sebenar-benar asli, sebagaimana yang terdapat di dalam surah An-Najm ayat ke-13 dan ke-14. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Sesungguhnya Muhammad telah melihatnya pada kali yang kedua, An-Najmi surah 53 ayat 13, dan ketika ia berada di Sidratul Muntaha, An-Najmi surah ke-53 ayat ke-14. Memuliakan Al-Quran adalah dengan membaca setiap hari dalam 24 jam kehidupan kita. Mencium selepas membaca dan meletakkan di tempat yang tinggi dan terpelihara supaya tidak terlangkah oleh anak-anak kecil yang masih tidak faham dengan kemuliaan Al-Quran itu. Selepas membaca Al-Quran ini, bolehlah mengikut kaedah ini menunjukkan kita memuliakan Al-Quran. Cium dan letak di dahi di 6 tempat di muka surat yang kita berhenti sambil membaca 9 ayat tersebut sebagai doa kita supaya Allah Ta'ala memasukkan nur dan mukjizat Al-Quran itu ke dalam roh dan jasad kita dan semua ahli keluarga kita tanpa terkecuali seorang pun sehingga hari kiamat. Boleh berdoa seperti ini atau menyusun ayat sendiri ikut kesesuaian permintaan kita. Ya Allah, masukkan nur dan mukjizat Al-Quran ke dalam roh dan jasad hamba-Mu, semua ahli keluarga dan keturunan tidak terkecuali seorang pun, dan semua kami tunduk dan patuh serta beramal pada perintah dan arahan dengan semua ilmu yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis yang sahih sehingga akhir hayat, sehingga hari kiamat. Dengan kebenaran ayat berikut, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran, maka Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah akan secara pasti menjaga kemuliaan Al-Quran dalam semua keadaan kehidupan, dari dihina, diubah atau apa sahaja perkara jahat. Usaha fahamkan dan maksud ayat berikut. Al-Hijr surah ke-15 ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan memelihara dan menjaganya. Al-Qamar surah ke-54 ayat ke-17, 22, 32, 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. 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 Demi sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran untuk menjadi peringatan dan pengajaran. Maka adakah sesiapa yang mahu mengambil peringatan dan pelajaran daripadanya? Surah Al-Qamar, surah ke-54, ayat 17, 22, 32 dan 40. Ayat yang sama diulang sebanyak 4 kali. Surah Ar-Rahman, surah ke-55, ayat 1, 2, 3 dan 4.
Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan. Tuhan yang Maha Pemurah serta melimpah-limpah rahmatnya. Ayat pertama. Dialah yang telah mengajarkan Al-Quran. Ayat kedua. Dialah yang telah menciptakan manusia. Ayat ketiga. Dialah yang telah membolehkan manusia bertutur, memberi dan menerima kenyataan. Ayat keempat. Rujukan nota Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, edisi khas siri ke-228. Untuk memiliki tubuh badan yang sihat, kita perlulah minum air yang betul dan berkualiti melalui mesin ionizer water yang memiliki sijil ISO 13485 yang menghasilkan air yang sangat halus molekul supaya boleh meresap ke dalam sel dalam darah yang mengalir supaya memperolehi kesihatan pada tahap maksimal yang membolehkan tubuh badan lebih sihat dan boleh melakukan lebih banyak amalan. Juga menggunakan alat berteknologi gelombang terahertz yang dapat membantu kesihatan bertambah baik, sihat, kuat, cergas serta bertambah amalan kebaikan bekalan ke negara akhirat. Semoga kita bertemu lagi di dalam video yang lain dengan ilmu yang lain yang dapat memberi manfaat dan faedah kepada kita semua, insya-Allah. Rujuk di bahagian keterangan atau perihal.